Calon nombor? Calon nombor? 2. Pada sebelah saya juga bantu saudara orang Rejab. Calon nombor? Calon nombor? 2. Dan kepada orang simpan renggam, ada tak dalam ni? Simpan renggam. Simpan renggam angkat tangan. Simpan renggam. Saya tahu. Tak tahu. Saya calon nombor berapa? Calon nombor? 2. Calon nombor? 2. Calon nombor? 2. Jadi tuan-tuan, insyaAllah bila dah menang nanti, barisan kepimpinan Johor ini Datuk akan terus menerus untuk memastikan anak-anak muda Johor terus diangkat martabatnya. MB Johor, apa benda kau buat ni, Mek? Apa benda ni? Engkau MB Johor, sepatutnya yang diberi nama On Hafiz hari ini, orang semua kenal kau. Takkan kau sampai terdesak kempen dengan budak-budak Tibet. Program-program daripada kerajaan, kau boleh selit, kau calon nombor 1, calon nombor 2. Apa ni? Engkau ada maruah ke tak ada maruah? Nampak tak berapa terdesaknya korang ni, orang daripada Barisan Nasional, sampai kau perkudakan budak-budak muda ini, yang sepatutnya mereka ini menghadiri satu program khas daripada Tibet, tetapi engkau guna demi kepentingan politik engkau dan juga untuk meneruskan kuasa engkau. Tak sepatutnya engkau gunakan pentas tersebut untuk engkau berkempen. Pentas ceramah dibuka. Medan-medan pertempuran yang ada hari ini luas. Dan tak sepatutnya engkau menggunakan peluang ini untuk engkau berkempen bagi diri engkau. Aku tak kisah kalau engkau berkempen selepas daripada mereka keluar daripada program tersebut. Tetapi, kau tengok betapa jijiknya perangai korang ni. Di atas pentas yang sama, kau menggunakan dana kerajaan, engkau juga berkempen menggunakan perkara tersebut. Ini adalah perkara yang tidak boleh diterima kerana engkau mengambil ruang dan juga peluang ini untuk kau terus berkuasa. Rakyat Johor, anak muda sedar betapa terdesaknya engkau hari ini. Betapa engkau telah melakukan satu perkara yang tak patut dilakukan langsung dan engkau tahu etika dalam pilihan raya. Aku harap rakyat Johor, orang Johor buka mata. Kalau inilah politik yang ingin mereka persembahkan, kalau inilah politik yang cuba dibawa oleh MB Johor, maka Barisan Nasional harus ditolak secara total. Ingat, penentu kita pada hari ini, masa depan adalah pada pilihan raya yang akan berlangsung pada 11 hari bulan 7. Turun beramai-ramai, undi calon daripada Pakatan Harapan. Masuk ke program kerajaan tu pasal apa? Masuk program kerajaan, buat di premis kerajaan. Berkempen kelolo sangat pasal apa yang terdesak sangat ni? Suruh orang undi calon BN. Apa pasal yang terdesak sampai tahap macam tu sekali? Ni event program TVET bawah marah ni. Turun terjerit-jerit. Engkau tu caretaker menteri besar. Terjerit-jerit suruh budak-budak undi 18. Aku kan bawa budak-budak tu suruh undi Barisan Nasional. Tengok budak-budak dekat crowd tu pun macam tak mau layan kau, yang macam menyampah yang aku tengok On Hafiz ni. Semua buat tak tahu. Yang jawab pun adalah seorang dua. Kan? Orang tak kenal pun siapa yang bercakap. Tu calon tu orang tak kenal. Kan, siap ada maklumat yang kata program ini wajib datang. Tak datang dikira ponteng. Kena datang budak-budak tu. Ni perangai lagu ni, perangai klasik tradisi orang-orang UMNO daripada dulu sampai sekarang. Tak berubah-ubah ni, tak berubah. Inilah the real UMNO, the real DNA UMNO macam inilah. Itu cerita dia memalukan orang. Kita tengok seorang caretaker menteri besar boleh bercakap atas pentas depan budak-budak di program kerajaan. Terang-terang banner belakang tulis program TVET, buat pula di satu dewan premis kerajaan, LSDN punya dewan, kan, berkempen sampai ke tahap macam tu sekali ni. UMNO negeri Johor hari ni punya kedudukan terdesaknya mereka ni. Kan On Hafiz yang aku cakap dengan kau, itu hari dia buat drama Hollywood, kata ada orang sekat dia masuk bagi keran dekat peneroka Felda. Bila kantoi benda tu, orang serang dia, orang desak dia, tunjuk halangan tu datang daripada mana, perincikan apa benda yang dia kata halangan itu, dia tak jawab, dia minta kita move on. Kantoi menipu, dia tukar, dia main drama projek JSSCZ ini, pelaburan federal bawa masuk ke Johor ni, ditangguh oleh federal. Tak jadi isu tu, dia tukar lagi isu perumahan Johor. Habis isu perumahan Johor, dia main isu Najib. Dia kata Pakatan Harapan tunggang nama Najib. Walaupun yang mulakan isu Najib ni, anak kepada Najib tu sendiri, dia kata BN menang besar, isyarat rakyat nak Najib bebas. Pakatan Harapan hanya menyambut sahaja kenyataan itu. Bukan Pakatan Harapan yang mulakan isu pasal Najib ni. Kan, lepas satu kau tengok On Hafiz ni punya drama. Kalau sampai tahap seorang caretaker menteri besar terpaksa turun ke program, budak-budak punya program, berkempen, heret calon-calon,
yang nak tanding dalam negeri dia sendiri, negeri yang dia menang 40 kursi dengan sangat selesa ni, nak kena terjerit-jerit depan budak-budak ni, maksudnya apa? Maksudnya dia tahu keadaan dah tak sama macam dulu. Rakyat dah mula sedar. Dia terpaksa kerja keras. Dia kena kerja keras. Caretaker Menteri Besar kena turun sampai ke tahap macam tu sekali. Program kerajaan, TVET punya program pun terjerit-jerit suruh orang undi calon BN. Inilah on Hafiz hari ni, UMNO Negeri Johor. Tengok tuan-tuan dan puan kan, bila kita cakap UMNO berkempen menggunakan jentera kerajaan, menggunakan instrumen kerajaan, menggunakan pelajar, dia menafikan fitnah. Mana bukti? Tu On Hafiz Ashraf Wajidi siap berkempen atas pentas dalam program untuk pelajar-pelajar TVET. Nak jawab apa? Nak jawab apa? Siap nama calon, siap nombor calon lagi. Dah terdesak sangat. Sampai pelajar pun kau kempen. Kita tak kisah kalau pelajar tu nak mengundi kau. Tetapi bukan itu. Bukan dalam majlis itu. Bukan dalam program TVET tu. Saya tahulah. Dia paksa seluruh pelajar-pelajar Tajaan Mara seluruh negeri Johor datang di Keluang. Termasuk daripada Uni KL Seri Alam. Pelajar-pelajar TVET dipaksa seluruh negeri Johor datang berhimpun. Berkumpul. Bukan program TVET. Nampak dari luar program TVET. Tapi sebenarnya program parti, program politik, kempen dengan pelajar-pelajar TVET Tajaan Mara. Nak jawab apa? Tengok rakyat Malaysia, tengok sendiri. UMNO Barisan Nasional tak pernah berubah. Dia merasakan dia orang masih kuat berkuasa. Dia masih boleh merasakan yang mereka ni boleh buat apa dia suka. Kalau dulu zaman TV1, TV2, TV3, surat khabar utusan berita harian mungkin tak keluar. Tapi sekarang ni zaman apa? Zaman AI tahun 2026. Kita berak atas gunung Everest pun ada orang ambil video, ambil gambar kita. Faham? Hari program berlangsung tu aku dah tahu. Cuma minta seseorang tu untuk ambil video, dia cakap tak boleh bawa masuk telefon. Tapi terlepas juga. Kan? Tengok sini lah. Tak pernah berubah. UMNO Barisan Nasional tak pernah berubah. Malah makin teruk. Calon nombor? Calon nombor? 2! Pada 11 saudara Warjak. Beberapa laporan polis telah pun dibuat oleh Pakatan Harapan berkenaan dengan program yang telah dianjurkan oleh On Hafiz Ghazi, di mana program ini digunakan MARA untuk program panggil anak muda dalam keadaan wajib hadir. Beliau telah menyasarkan pengundi pertama kali yang di dalam program ni dan dipanggil mereka. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan, macam saya cakap tadi, wajib hadir. Ini ialah ditekankan kepada semua pelajar-pelajar tersebut untuk datang juga pada hari tersebut. Okey. Dan untuk maklumat lain juga, pada awalnya budak-budak ni datang pakai baju lain. Bila sampai pada hari tersebut, mereka diarahkan untuk tukar kepada baju biru. Dan kemudian bila masuk ke dalam dewan, ada 2 orang calon daripada Barisan Nasional berdiri di atas pentas bersama dengan On Hafiz Ghazi. Dan beliau telah pun menyarankan anak-anak muda ni untuk mengundi calon Barisan Nasional. Ini ialah salah satu kesalahan yang sangat besar. Dan kau wajibkan, kau majal lagi budak-budak ni, paksa diorang pakai baju Barisan Nasional. So inilah perangai UMNO yang tak akan pernah berubah daripada dulu sampailah sekarang. Selagi mana kita bagi muka kepada UMNO Barisan Nasional, selagi itulah mereka akan tetap salah guna kuasa, tuan-tuan dan puan. Fikir-fikirkan, selamatkan negeri Johor. Pilih Pakatan Harapan, pilih untuk kemajuan, pilih untuk masa depan rakyat negeri Johor. On Hafiz, biar Johor. Apa korang dah buat ni? Calon nombor? Calon nombor? 2! Kalau nak menang pun, agak-agak lah. Ini kan program kerajaan. Kau takkan tak tahu program TVET Mara ni untuk pendidikan dan pembangunan belia. Tapi kenapa korang boleh jadikan pula pentas politik minta sokongan dengan undi? Mara ni ditubuhkan dengan duit rakyat. Pelajar-pelajar ni semua datang nak belajar, bukan dijadikan audiens untuk kempen pilihan raya korang. Bayangkan kalau benda yang sama ni juga pihak lain buat. Esok juga keluar 1000 persoalan. Esok juga keluar 1000 kenyataan. Kononnya salah guna jentera kerajaan. Tapi bila kena batang hidung sendiri, auto boleh, auto halal. Sekarang ni rakyat tak nak alasan, sekarang rakyat nak penjelasan. Adakah institusi kerajaan sekarang sudah menjadi alat politik? Adakah pelajar diwajibkan hadir untuk mendengar calon berkempen? Dan siapa pula yang luruskan benda ni semua?
Sekarang ni kau dah naik ke pentas dalam program kerajaan, minta undi. Ini sekarang bukan soal parti mana. Ini soal integriti. Hari ni kau guna mana? Esok guna apa pula? Kau kena tahu, institusi awam ni mesti kekal berkecuali. Duit rakyat bukan milik duit parti. Dewan Kerajaan bukan pentas kempen. Dan pelajar bukan alat politik untuk sesiapa pun. Sekarang ni rakyat sedang melihat, rakyat sedang menilai. Video ni On Hafiz ni kempen politik tak program Tibet marah. Pengusi marah kena jawab ni. Salah guna kuasa dah ni. Calon nombor. Calon nombor. 2. Pada 11 April 2021, saudara Warren Yap. Calon nombor. Calon nombor. 2. Dan kepada orang simpan rekam. Ada tak dalam ni? Simpan ngam. Simpan rekam angkat tangan. Jangan lupa saya tau. Tak tahu. Saya calon nombor berapa? Calon nombor. 2. Calon nombor. 2. Calon nombor. 2. Terang-terang dia suruh undi calon nombor 2 lah bagai. Program ni bawah marah, pengusi marah, Setiausaha Agung UMNO. Apa cerita ni? Ini jelas penyalahgunaan kuasa dan melanggar undang-undang SPR dah ni. Mana boleh biarkan perkara macam ni berlaku? UMNO ni memang tak serik-serik. Kita tunggu tengok apa SPR nak kata. Kalau SPR tak ambil tindakan lagi, memang rosak dah lah SPR kat Malaysia ni. Ini dah jelas sangat, dah salah. Bayangkan kalau perkara yang sangat jelas macam ni pun tiada tindakan dari SPR, macam mana rakyat nak yakin dengan badan yang urus pilihan raya kat Malaysia ni?